Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Syarin dari TM Motor World Kapar. Okey, kat sini saya nak review untuk beberapa unit MT-09 series. Kita mula dengan MT-09 V3 tahun 2023. Register 2023, harga jualan 38,800. Kita tengok apa yang dah siap ada kat motor ni. Kita ada tengok ada slider dan ada rack. Kita bagi siap-siap rack semua. Untuk mileage motor ni baru 45,000 saja. Seterusnya, kita ada MT-09 V3 juga tahun 2022, register 2022. Harga jualan 38,800 saja. So motor ni datang dengan spotlight 2 set, atas dan bawah, dan siap damper. Right, untuk mileage motor ni 57,570 saja. Seterusnya kita ada MT-09 V2. Untuk motor ni tahun 2018, register 2018. Harga jualan 30,800 saja untuk MT-09 V2. Seterusnya kita lagi sebiji MT-09 V2 tahun 2019, maafkan saya. Register 2020. Harga jualan 35,800 saja. Seterusnya kepada abang-abang yang tak berminat dengan teknologi yang ada sekarang dan masih mengekalkan teknologi lama, kita ada MT-09 V1. Untuk motor ni tahun 2017, register 2017, mileage 54,000 dengan harga jualan 26,800 saja. Alright. So aksesori pun tak berapa banyak sangat, cuma ada slider dan ada exhaust aftermarket SC Project. So kepada abang-abang yang berminat daripada motor-motor yang saya review tadi, boleh contact sales team kita, dan jangan lupa cari motor, beli motor, jual motor di TM Motor World. As per more, ride with us. Bye bye.